Kita boleh, sebab Nabi dia biasa dia solat pada waktu dia, tapi bila ada keperluan dia solat jamak. Sakit contohnya, sakit boleh jamak. Orang istihadah, perempuan yang turun darah tak berhenti, dia kan kena ambil wuduk setiap kali waktu solat, jadi dia boleh jamak salat sama ada takdim ataupun takhir. Ini peruntukan yang Tuhan bagi pada orang-orang yang ada keperluan. Yang ada keperluan, tidak menjadi masalah. Boleh lah. Bila kita dah ada rumah kita sendiri, maka kita dah menjadi orang tempat tu. Jadi bila kita musafir pergi ke rumah mak kita, kita bukan orang tempat tu dah. Kerana makanul iqamah kita telah berbeza. Maka kita boleh jamak di rumah mak kita. Macam Nabi lah. Macam Nabi, dia dah tak ada rumah di Mekah, tapi dia orang Mekah, dia boleh jamak di Mekah, dia boleh qasar di Mekah.